Wartawan tu tanya elok-elok saja pasal Melayu, tapi yang keluar bahasa ugutan. Adil ke? Tak apa, mai sini aku nak ingatkan lagi sekali. Ni Malaysia, bukan mafia show. Bahasa Melayu ni bukan hiasan dalam lirik lagu merdeka. Ini bahasa rasmi negara, tiang seri maruah kita. Kalau hang buat video rasmi negara pun nak berkiblatkan bahasa luar, maaf tanya, lah ni hang nak promote Malaysia ke? Hang nak promote franchise luar? Wartawan buat kerja dia. Kerja dia apa? Tanya. Bukan dia kutuk warna baju hang. Bukan dia tanya CGPA hang masa study. Dia tanya benda basic. Kenapa promosi Malaysia tak guna bahasa Malaysia? Yang tu pun nak trigger ke? Hang ni ada masalah hati ni. Yang buat rakyat naik angin. Bukan pasal bahasa Melayu je. Tapi attitude hang bila jawab tu tak nampak hang macam seorang menteri pun. Hang ni aku nak tanya, hang ni menteri ke? Hang ketua trooper? Duk sebut madani sana sini, sat adab lah, sat insan lah, sat nak jadi ustaz lah. Pimai bila wartawan tanya, adab tercicir. Ingat, jawatan ni bukan warisan turun-temurun tuan menteri. Rakyat yang lantik, rakyat juga boleh bawa turun hang. Kami